Kenapa narsisis takut dan tak boleh kawal dark empath? Jawapannya mudah. Dark empath tu dia dah nampak dan faham permainan narsisis. Dia ada knowledge. Macam korang. Pertama, dark empath tu dia ada empati tapi dia ada juga border, sempadan. Dia memang boleh faham perasaan orang sebab dia memang dilahirkan punya empati yang tinggi. Tapi dia tidak akan benarkan sesiapa pun guna emosi tu untuk kawal dia. Berbeza dengan orang yang high empath biasa, yang sangat lembut hati, cepat kesian ni. Dark empath ni dia tahu bila nak berhenti dan berhenti beri peluang. Nombor 2, dia tahu baca manipulasi tapi tak terjebak. Gaslighting, love bombing, silent treatment, semua dia tahu. Dark empath ni semua nampak. Dan dia akan balas dengan senyap dan menyakitkan. Dia tak balas dengan air mata, marah-marah, sedih. Dia balas dengan jarak. Nombor 3, narsis tak boleh buat dia bergantung secara emosi. Narsis tak boleh kawal dia. Narsis kuat bila orang tu bergantung pada dia. Tapi dark empath tu dia boleh berdiri sendiri. Dia boleh ambil duit tapi dia boleh berdiri sendiri. Tak perlukan emosi orang tu. Dia tak perlukan validation, recognition, tak perlukan pengiktirafan, tak perlukan pujian. Tak takut kena tinggal pun. Dan itu buat narsis hilang kuasa sepenuhnya. Dark empath tu bukannya kejam. Tapi dia pernah terluka yang sangat dalam dengan narsisis. Dan sekarang dia tahu jaga diri. Tapi cuma dia tak boleh keluar daripada perangkap narsisis tu. Dan bagi orang narsisis, itulah musuh yang paling senyap tapi menakutkan. Kalau korang nak tahu, saya ada buat kursus tentang pulih anxiety dan depresi. Klik link bio.